Ada seorang tu ahli maksiat. Semua orang tahu dia ahli maksiat. Malam-malam dia kerja di kedai arak dengan hiburan di sana. Dia balik tak balik, baru balik. Tapi lepas tu orang mimpi. Dia balik oleh Tuhan dengan balasan yang tak sepadan dengan yang dia buat. Dia buat jahat, berpoya-poya, minum arak dan sebagainya. Kawan yang mimpi ni kata, hang ni tak sepatutnya ni dibalas macam ni. Macam mana hang dibalas baik macam ni sampai hang mati? Dia kata betul. Memang tak selayak dan sepadan dengan aku balasan Allah. Tapi orang tak tahu apa yang aku buat. Aku balik rumah, aku mandi, aku bersihkan diri aku ambil wudu, aku semayang, aku bertaubat. Macam itulah hari-hari. Itulah yang katakan Tuhan itu Maha Pengampun lagi Penyayang. Seorang ahli maksiat, dia tahu dia ahli maksiat, tapi dia dengan Tuhan dia tahu macam mana cara dia nak balik. Yang pertama tu Allah Ta'ala Maha Pengampun. Syaratnya bila mana kita mohon ampun, kita bersungguh-sungguh